berbalik pada helmet ni, aku tak dapat nak speeding lagi. Tapi dalam beberapa minit aku bawa ni, aku rasa bunyi angin sangat minimum. Aku dah buka ni. So bunyi angin yang agak minimum, dan juga okey lah. Aku pakai pun tak lemas lah. Cuma beside daripada tekanan pada pipi aku ni, so aku tak rasa lemas dan tak rasa berat. Sebab sebelum ni aku pernah pakai LS2 modular yang aku dah jual dari dulu. Aku beli yang tu harga dekat 500 juga lah. Yang LS2 modular tu aku lemas. Aku rasa macam claustrophobic macam dah lah. Helmet tu aku rasa berat dia 1.7 kilo. Tu first time pula aku nak pakai helmet full face masa tu. Memang aku rasa panik lah, macam tak selesa. Untuk yang ni okey. Selain daripada yang menekan ni lah, selain daripada tu okey lah.